sempatkan. Max sempatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam next episode yang ketiga dalam Maxon Podcast. Okay, so aku tak nak sembang banyak. Aku rasa orang kat sebelah aku ni ramai dah kenal sebab nama dia nama yang normal. Memang korang pernah dengar. Okay, kalau korang tengah dengar kat Spotify sekarang ni. Okay, orang yang sebelah aku ni sekarang ni, nama dia Syukri. Okay, Syukri. Syukri. Senyap. Okay, Syukri. Tapi dia bukan Syukri yang mungkin korang kenal lah. Dan Syukri dia Syukri lain. Okay, so boleh kenalkan tak diri Syukri? Okay, nama penuh dekat IC Muhammad Syukri bin Sanusi. Tapi mostly orang panggil daripada zaman belajar Manap lah. Kenapa Manap tu actually panjang cerita dia. Rasanya setiap kali orang tanya dah rasa macam dah beribu kali dah orang tanya, tapi jenuh nak jawab. Jadi biar je lah. So kau biar je lah orang panggil kau Manap. Kau suka ke tak? Okey je. Sebab okey je. Ke kau lagi suka orang panggil kau nama Syukri? Ya, mana tahu ada orang ingat, "Oi, Mr. Director." Jujurnya ingat nak masuk dekat real estate ni, ingat nak stick dengan nama Syukri, tapi disebabkan nama Manap tu dah melekat, leader pun panggil Manap, jadi semua pun dah terikut-ikut lah. So tak apalah, carry on je lah. Mungkin tu boleh jadi satu branding untuk aku. Ya, betul. Aku rasa semua orang kenal Manap sekarang. Okay, Manap. Siapa Manap? Oh, yang tu Yang tu Manap. Tu yang Syukri tu. Tapi okey lah. Asal orang kenal aku yang baik-baik, okey lah. Jangan panggil yang tak baik, cukup lah. So kalau aku panggil kau Abang Manap? Janganlah. Bocor rahsia. Dengar cerita dah 40 Belum lagi. Belum Kena ada lagi 2-3 tahun 40 lah. Kantai 37 37, 38. Alah, dah tua dah. Okey. So Manap. Dengar cerita kau terror main golf? Tak. Kita tak terror pun. Kita main short-short je. Short. Ada lagi orang lagi terror lah. Mungkin dekat Max ni ada yang terror tapi dia tak nak tunjuk. Adalah orang tu. Aku tahu. Aku memang terror. Aku tunjuk. Tapi yang tak tunjuk tu biasanya ada yang nama bye-bye tu kan. Bye mana? Bye mana kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita mungkin kita jemput dia datang podcast kan. Boleh lah. Dia cakap nama saya bye. Bye-bye. Aduh. Okay lah. So berapa banyak sebenarnya kau selalu main golf? Lepas tu kau buat kerja property lagi. Okay, actually main golf ni aku start sebelum PKP. Sebelum PKP? Dalam 2019 tu, masa tu baru-baru belajar lah. Aku belajar ni pun daripada kawan juga, tapi bukan yang kawan yang bawa aku masuk dalam Maxon. Yang itu orang kedua selepas dia. Maknanya aku belajar dengan kawan aku dululah. Mula memang kita tak tahu apa-apa, jadi sikit-sikit asyik-asyik pergi driving range, apa benda dia pukul ni apa semua kan. Lepas tu try lah pukul, tak ke mana juga. Lepas tu dia ajak aku pergi golf course. Masa tu aku ingat dekat Kuala Kubu baru. Betul lah, Kuala Kubu. Tempat murah tu lah. Tempat murah, RM50 je. Sekarang RM50 je? Itu aku tak tahu. Okay. So aku pergi, aku tak ada kayu apa, dia kata kau join je. So aku duduk lah tengok dia main. So bila habis daripada tu, dalam 2-3 hari lepas tu aku follow juga dia orang pergi main driving range. Aku try. Dia orang ajar dengan cara yang betul apa semua. Shock juga. Start daripada tu lah, dia dah start jadi gila. Ketagih lah. Dia belum sampai tak ketagih, tapi macam bila kau pukul bola tu solid, feeling dia lain tu. Rasa macam kau pun tahu kan. Lepas tu aku tak nak dengar cerita kau lebih-lebih. Tapi sekarang ni soalan dia, aku tak tahu apa yang kau buat sebelum ni. Aku tahu kau main golf. Okay, kau cerita tadi kan lepas PKP, sebelum PKP kan. Macam mana kau boleh terjebak dekat dalam jadi perunding hartanah ni? Okay. Siapa yang ajak kau sebenarnya ni?
Actually tak ada siapa ajak pun, aku sendiri nak. Sebab masa datang tu seminar. tak. Kawan aku yang bawa aku masuk tu, aku tahu yang dia perundingan tanah. Aku tanya dia, aku terus join. Aku tak ada banyak cerita. Tapi cerita di sebalik Biasanya tu, orang tak banyak cerita ni, biasanya dia dah berhenti kerja ke. aku adalah buat bisnes sikit-sikit masa tu. Lepas tu actually aku buat Grab masa tu. Sebelum aku start buat Grab sebelum PKP. Lepas tu bila dah PKP tu banyak ada restriction apa semua. So bila aku bergaul dengan orang ni, dia memang kaki golf lah, dia memang lagi power lah main golf. So bila dapat tahu dia join property real estate ni, aku just approach dia. So dia make sense lah. Dia make sense. So setiap kali main golf dia asyik cerita pasal buyer tu lah, buyer ni lah, tenant tu, tenant ni. Aku hari-hari dengar kadang bosan. Bila dah lama-lama tu cakap best pula. Tu yang aku terus approach dengan dia tu. At the same time 2022 aku kahwin. Jadi aku fikir macam takkan selama-lamanya aku nak buat Grab kan. Buat Grab ni bukannya satu benda yang tak short. Cuma dia kadang dia penat. Dia buat badan kau jadi penat. Kau duduk dalam kereta je kan. So aku ambil langkah drastik. Aku cakap dia aku nak join. Tak lama lepas tu aku terus join lah. So setakat ni okey lah. Berapa dah, macam dah 3 tahun bukan. 2 tahun. Almost 3 lah. Almost 3 2, 3, 4 almost 3 lah. So aku tak nak cakap total 3 tahun tapi dalam tempoh 1 kuarter tu ke berapa the highest achievement yang kau buat dalam Maxen ni? Actually networking lah. Highest achievement. Maksud aku commission kau berapa? Orang nak cerita duit je. Networking tips buat apa? Tak payah cerita lah. Okay guys, biasanya kalau dia tak nak cerita tinggi sangat tu nama dia Syukri kot. Tak adalah. Itu Syukri lain. Tak ada, pada aku apa yang aku nampak pada Maxen Real Estate ni, networking lah lagi penting sebenarnya. Duit tu nombor 2 sebenarnya. Bila kau dah kenal orang, kau dah pergi mana-mana, kau dah kenal, orang pun kenal kau, kenal dengan cara baik, jadi senang lah kita nak bekerjasama ke apa. Dan aku ni pun bukanlah jenis orang yang kerap bercakap. Nak duduk kat podcast ni pun fikir 2-3 kali nak join ke tidak. Tapi biasanya kalau tak tahu malu ke apa, buat je. Yelah, buat lah. Lepas dah buat mana rasa apa-apa. Relax ke kan podcast. Tak tahu, aku tak tahu berapa ramai yang dengar ni nanti. Aku pun tak tahu. Okay. So kau dulu buat Grab, lepas tu main golf, lepas tu dengan kawan kau Maxen main golf juga, lepas tu kau pun tertarik, dia masuk. Siapa nama dia sebenarnya? Nama yang kat IC dia panggil Azmi Osman, tapi mostly kalau dalam circle orang panggil dia Mike Casper. Mike Casper. Aku tak kenal lah. Dia actually dia ada kerja lain. So buat masa ni dia memang fokus kat kerja lain. Tapi dia still lagi dengan Maxen lah. Cuma dia still ada lagi lah buat kerja benda. Pada aku dia memang the godfather of golf lah pada aku. Sebab kalau dengan dia memang dia dengar ni kau cakap, teruja dia. Kata, dia single handicap lah. Abang mana? Kalau kau jemput dia masuk podcast ni, gila risau aku dah. Aku kaki golf kan. Sembang kan dia pasal golf kan. Tapi macam kau cakap tadi, mungkin dia cerita pasal rental kan, subsale benda semua kan. Owner ni macam ni, buyer ni macam ni. Aku hari-hari dengar, aku rasa macam bosannya bang, tak ada cerita lain ke bang? Bila lama tu terpikat pula. Tu yang aku tanya dia. First thing aku tanya dia, bang, gaji commission dapat berapa? Sekali dia buat kiraan, breakdown apa semua, cakap menarik. Tu yang aku terus masuk tanpa ada ragu-ragu. Masa tu register tak salah aku 298. Yang awal dulu lah. Awal-awal, yes. Okay. Tapi yang tu kita tak payah nak cerita-cerita lebih. Okay. Sebab kau pun dah masuk dah pun kan. Kau pun dah start buat viewing, jual rumah. Lepas tu aku dengar bini kau pun dah join sekali kan. Yalah, mungkin dia tertarik pula. Mungkin kau balik rumah kau cerita, ni macam ni. Dia pun lama-lama terpikat lah bang. Saya nak join lah.
Ya, dia dah join sekarang. Dia cuma ambil masa sikit lah. Kita nak, actually dia pun dah biasa dah ikut aku pergi viewing, inspection apa semua. So nak bagi dia nampak lagi minat tu, kita bawa dia join lah masuk. Biasa perempuan nak bagi dia lebih tertarik, bagi dia close, tengok duit dalam bank. Kata lepas ni Louis Vuitton. Oh, kalau dia dengar ni habis tu, dia claim kat aku nanti. Okey lah. Aku rasa aku tak nak cerita pasal bini kau ke apa kan. Aku nak cerita pasal kau. Kau memang hari-hari pakai topi ke apa? Ni branding. Sebab aku tengok kau mana-mana dengan bila program action lah, pakai suit semua. Sekali ada topi. Alah hai. Nak aja aku tarik topi tu kan, buka kan. Branding lah, bagi orang kenal senang. Aku tak ada tu. Tapi ada orang nak tengok ni, aku tak nak buka topi mana. Tak apalah, tak payahlah. Banding orang nampak ada tarik topi kan. Kalau nak tengok aku tak ada topi, join lah tim bola. Oh, tim bola aku tak ada topi. Aku tak pernah perasan tu. So, okey lah. Kau selalu main bola ke? Tak ada lah, bola tu sekadar nak orang kata nak fitness je. Fitness, main sonok je. Itu semua lah. Sebab kawan-kawan aku pun banyak main bola. Kita bukan reti main sangat pun, just kita join lah, main santai-santai. Umur kau ramai lagi main bola. Aku umur aku dah hilang dah semua tu. Kita badminton makin hilang. Itu aku start main golf tu sebab golf aku boleh main seorang-seorang. Oh, yelah. Tapi kena ada kat game. Ajak kau pun kau selalu sidai. Aku bukan tak nak main tapi itulah jadual. Tapi orang rumah. Tahu tak apa. Tak apa. Aku kadang-kadang orang rumah aku tahu kau. Dia bagi main tapi dia nak manja-manja sikit kan. Biasa tu. Jangan lebih sangat. Ni podcast ni tontonan umum. Aku tak nak cerita tapi tu lah. Kau main bola kuat lagi kan kau? Tak kuat pun, kita main sekadar orang kata nak dapatkan fitness tu je, nak biasa. Position apa? Kalau futsal biasa dulu aku main striker pula. Kalau futsal selalu keeper. Kalau bola padang tu mostly diorang kadang letak aku tengah atau dekat striker je lah. Tengah naik turun ke? Tak, aku ibarat macam lembu kat tengah. Oh, kau duduk je lah. Duduk, bola sampai aku bagi. Sama aja macam aku sekarang ni. Jadi striker. Duduk je atas lembu kan. Mana apa last apa nama dia? Apa dia? Apa nama orang panggil defend jaga. Macam mana aku boleh lupa pasal bola sekarang ni? Last lane apa? Oh, center back. Bukan. Habis? Kau tak nak offside. Oh, apa nama line tu? offside lah. Bukan offside. Kita senang cerita duduk dengan defender yang duduk last lah, duduk sebelah-sebelah je lah. Sebab tak nak offside, duduk sebelah dia tapi depan sikit. Jaga, orang kata jaga line apa? Kau pun tak tahu. Tiba-tiba lupa. Aduh, ini podcast paling banyak gelak. Aku tak tahu lah. Lepas ni next podcast orang masuk air juga ni. Itulah, sorry lah banyak gelak kan. Kita memang gelak. Hidup kita kena happy je. Okey lah, Manap. Okey. Kau main bola, kau main golf. Apa sukan lagi kau main? Yang mana tahu ada ramai orang badminton tengok. pun kadang main, tapi tengok lah kalau ada geng. Selebihnya itu je lah buat masa ni. Tapi dah umur pun dah lanjut, kita cubalah lebihkan golf. Mungkin lebihkan golf lah nanti. Boleh lah masuk badan Tasik Puteri kan. Tasik Puteri. Satu Ahad Satu Ahad. Satu Ahad mahal tu. Kena hari biasa ke? Hari biasa aku kerja. Boleh jas. Boleh jas lah. Bos tak dengar. Bos tak dengar kan. Member aku yang kerja office pun boleh main. Weh, bro, teruk sangat member kerja office boleh main. Aku tak ada setera tu. Aku pun kalau tak ada kerja sangat boleh lah nak jumpa ejen-ejen lah. Tapi dengan syarat ada ejen-ejen lah ramai kan. Boleh aku tanya apa masalah semua kan. Okay. So setakat ni kau join Maxson, apa kau rasa?
Rasa macam mana pada kau? Kau dah 3 tahun. Tahun pertama macam mana? Tahun kedua macam mana? Tahun ni macam mana? Okey. Tahun sebabkan sebelum aku join Maxen tu aku memang banyak buat benda-benda lain lah. Macam bisnes, macam buat baju, sublimation. Aku ada orang kata apa, partner dengan a few orang yang dalam industri bola sepak. Ada yang industri kilang. Jadi bila kita orang gabung tu, kita jadi satu company yang kita boleh supply banyak sublimation lah. Lepas tu at the same time aku buat Grab. Lepas tu tiba-tiba pula 2022 tu aku masuk real estate. So real estate tahun pertama tu dia agak struggle sikit lah pada aku, sebab masa tu aku baru tahu aku tak boleh buat 2-3 benda dalam satu masa. So apa yang kau cuba buat sebenarnya? So aku nak bahagikan buat Grab, buat baju. Aku still bila tiga-tiga tu aku fokus, aku lost kejap. Aku tak tahu nak bahagikan. So tahun pertama tu aku masuk bulan 4. So aku hadap je lah sampai hujung tahun. So 2023 tu baru aku start lepaskan satu persatu. Maknanya 2023 tu aku lepaskan aku punya bisnes tu dengan partner aku, bagi dia orang run. Aku tarik diri lah sebab aku rasa real estate ni benda yang aku rasa boleh buat career. So aku lepaskan. Masa tu Grab still buat lah, tapi on off lah. So 2024 tu yang officially aku release aku punya Grab. Maknanya aku dah tak ada buat Grab lagi dah 2024 tu. Kiranya ada kemajuan lah ni. Yes. And then Maxen mengubah diriku yelah. Ya, sebab ada orang kata Maxen one of the best, system best. So mengubah diriku tu kau lah. Aku tak tahu orang lain nak kata apa, sebab ini agensi pertama aku. Aku tak tahu agensi lain macam mana, tapi bila masuk-masuk tu dia punya vibe dia dah memang kena dengan aku punya pattern. Jadi teruskan je lah. And then dapat kawan-kawan yang lain pun banyak banyak yang menyokong, banyak yang sangat baik kan, daripada ejen daripada KL, daripada Perak, daripada Pahang, daripada Johor, semua. Mana yang kenal lah. Yang tak kenal tu nanti kenal lah kan. Tu lah, aku ingat lagi first time aku jumpa kau. Kau kutuk aku berlagak. BOP. Aku rasa BOP 2023 kan. 2023 Macam mana kau cakap kat aku? Apa perasaan kau? Ada lah. Masa BOP tu kau naik pentas, kau cakap macam tak nak cakap, macam tak ikhlas. Apa hal Mamat ni kan? Lepas tu bila itu bukan BOP, itu leaders kick off kan? Itu kick off. Bila BOP tu pula kau pula jadi orang kata apa, kepala yang handle kan, cakap Mamat ni acah-acah je. Tapi bila kenal tak adalah macam tu. Okey je. First impression dia teruk. Aku memang caca, tapi kadang-kadang apa aku tegas kan. Benda kerja kan, tegas jelas kejap kan. Tapi time main macam sekarang dah main dah nampak dah. Tak adalah aku podcast aku nak marah-marah diri betul-betul kan. Tak ada lah. So okay lah Manap, thank you for your time datang bersama kita dalam Maxen Podcast. Okay, so guys, kalau korang kau ingat nanti TV3 nanti aku tunjuk aku YouTube ke apa nanti. Hai mak, anak mak dah popular. Kau anak mak ya, of course anak mak. Okay. Aku nak ending ni. Okay guys, thank you guys. Inilah Manap. Boleh panggil dia Syukri kalau nak, tapi dia lebih selesa panggil Manap, so kita panggil je lah Manap sampai habis. Nak hormat dia sikit, panggil Abang Manap. Tapi time aku panggil kau Abang Manap, kau nak marah. Menyirap tu. Siapa suruh sebut umur? Aku ni kanak-kanak. Okay guys. Okay, so kita jumpa dalam next podcast. Ciao. Maxen Podcast. Maxen Podcast. Like we with you. Maxen Best.